Putin belum pergi rumah Anwar. And therefore, we would like to request and suggest that the Russian airlines, including Aeroflot, to resume direct flight route to Malaysia as soon as possible. And thank you again, President, for the support for our entry into BRICS. I recall from friends from China to Ethiopia, South Africa, saying that you made that initial proposal, and we Malaysians admire and, of course, appreciate very much. We did discuss a number of international issues. We are firm on these multilateral arrangements, based on rule-based multilateral arrangements, and therefore we have to proceed based on that principle. We do not accept unilateral action of countries because it would disrupt the arrangements and the peace and security of our region and the world. So I again, President Putin, want to assure you that Malaysia places a lot of not only expectations, but hope that this sort of a special relationship with the Russian Federation would be affected through meaningful exchanges and programs. I, on behalf of the government and the people, of course, would wish and would think it is a major and great, I should say, prize for the people of Malaysia if you can have President Putin in Malaysia as soon as possible, or the latest at the East Asian Summit during ASEAN in October. But I can assure you that your presence in Malaysia will be a major breakthrough, not only in relationship with Malaysia, but the region, because I believe many people in the region have very high respects and expectations of your role and your leadership. Putin belum pergi rumah Anwar. Putin ni, dia nak datang rumah saya. Dia datang sini untuk mesyuarat. Dia nak datang rumah saya kata tak boleh. Pasal saya bukan Perdana Menteri. Dan ke mana pun kalau nak ada, kan ada secara teratur lah. Saya kata saya mesti pergi berjumpa dengan dia di tempat dia. Saya pun pergi lah di hotel dia. Hotel tu dia ada di hotel mesyuarat. Saya berjumpa dengan dia, bercakap dengan dia. Dia duduk kata nak main rumah juga. Saya kata kalau nak main datang. So dia datang rumah dengan escort semua lah. Saya bercakap itu. Yang peliknya, dia punya security soal, tak ada pagar. Rumah bekas Perdana Menteri tak ada pagar. Bagi dia orang bekas Perdana Menteri ke, Perdana Menteri pagar tinggi dengan orang dengan senapan pistol. Saya tak ada apa. Itu buka macam tu. Jadi ini, lepas itu saya dijemput pergi ke Moskow. Saya bukan Perdana Menteri. Saya pergi ke Moskow, jumpa dengan Putin, dengan Medvedev. Jadi saya jumpa dengan dia orang. Yalah, rumah dia pagar tinggi dengan orang dengan tak apalah jumpa, tapi tak payahlah nak cerita apa yang dia nak saya buat. Saya tak boleh buat. Jadi dia cadang nak ambil saya jadi penasihat ekonomi bagi Russia. Oh, bukan Anwar lah. Anwar, bukan Anwar Ibrahim betul? Anwar kata dia. Dia kata.
5 ke 10 bilik Anwar pakai masuk. Tak, Anwar kata dia bukan dia ke Tun? Ya. Dia tunjuk dia dengan Putin ni macam mana ni Tun? Dia cerita lah. Dia cerita pasal dua bini apa semua bukan. Tapi bagi Anwar, dia jumpa dengan orang pelaburan berapa bilion. Saya jumlah semua lawatan-lawatan dia dengan pelaburan yang dia kata dia dapat. Jumlah 680 bilion ringgit. Kita tengok keliling ni penuh dengan kilang lah. Mana dia? 680 bilion. Oh, Australia banyak ni, Indonesia banyak ni, Amerika banyak ni. Semuanya bukan main banyak pelaburan. Tapi kita tak nampak lah. Mangkali pasal kita mata kelabu. Ya, betul. Mata kelabu pula. Kejap-kejap dah buka pun. Pembohong yang terbesar sekali. Kalau kita buat bandingan, masa Anwar jadi Perdana Menteri, bukan main banyak dia buat. Apa nama, Lebuh Raya Utara Selatan tu semua Anwar buat. Universiti Islam pun dia buat. Bank Islam pun dia buat. Jadi kalau orang Melayu tak tahu nak pilih, tanya tengoklah apa dia yang Anwar buat ni. Tandas. Yang dia nak buat sekarang ni nak bagi anak dia jadi Perdana Menteri. Jadi timbalan Presiden, jadi timbalan Perdana Menteri. Bila dia bersara, anak dia lah jadi Perdana Menteri. Pasal apa dia nak anak dia jadi Perdana Menteri? Kalau orang lain jadi Perdana Menteri, dia korek semua keburukan Anwar, dia masuk jail. Jadi dia nak tentukan dia tak masuk jail, lepas dia anak dia, lepas anak dia cucu dia, lepas cucu dia cicit dia. Itulah Anwar. Kalau kita tak tahu nak pilih, saya fikir orang semua tahu nak pilih yang mana. Tak ada orang yang nampak, oh Anwar ni nombor satunya orang. Ambil gambar semua macam ni. Jadi kita kena buat bandingan lah. Apa yang berlaku di waktu Anwar, apa yang berlaku di waktu orang lain. Di zaman Tunku Abdul Rahman, ya, tak ada pembangunan, tapi taklah menekan orang. Di zaman Tun Razak, dia buka kawasan luar bandar lah macam-macam. Di zaman Tun Husin, dia tak banyaklah dia buat pasal dia tak sihat. Di zaman Dr. Mahathir ni, ada jugalah 2-3 benda dia buat.